Di dalam satu sesi penggulungan perbahasan titah yang di-Pertuan Agong, Menteri Kewangan II Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu walaupun had subsidi RON 95 ditetapkan pada 300 liter sebulan, namun analisis penggunaan sebenar RON 95 menunjukkan hampir 99% pengguna berada di bawah paras tersebut, sekaligus membuktikan ia mencukupi bagi kegunaan harian rakyat tanpa menjejaskan corak penggunaan biasa. Tambahnya lagi, sejak budi madani RON 95 diperkenalkan, purata penggunaan sebenar hanyalah sekitar 100 liter sebulan sahaja. Walau bagaimanapun, terdapat 106,000 pemandu yang menerima kelayakan tambahan sehingga 500 liter sebulan berdasarkan data perjalanan sebenar yang dikemaskini secara bulanan. Subsidi RON 95 diberikan secara automatik melalui penyelarasan data Kementerian Kewangan, Agensi Pengangkutan Awam Darat, Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP di Sabah dan Sarawak serta syarikat-syarikat pengendali perkhidmatan e-panggilan. Hampir 14.8 juta daripada 16.5 juta individu yang layak atau lebih 88% telah menikmati harga RON 95 pada kadar RM1.99 seliter, melibatkan nilai jualan sebanyak RM12.8 bilion dan penggunaan 6.46 bilion liter setakat 28 Februari 2026.